antaranya ayat ini turun pada siapa tadi? Al-Abbas. Bila dia bagi tebusan untuk memerdekakan diri dia, untuk membebaskan, lepas tu dia kata aku dah masuk Islam, boleh tak dapat balik? Nabi kata tak boleh. Bahkan ada sebelum tu orang Ansar, dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Al-Abbas ni ada hubungan dengan kami, boleh tak jangan ambil tebusan? Nabi kata tak boleh, walaupun satu dirham kena ambil. Jadi bila Al-Abbas dah bagi tebusan, dia kata aku dah masuk Islam, boleh tak aku nak balik? Dia rasa macam menyesal lah. Maka Allah kata apa? Kalau Allah tahu dalam hati kamu betul-betul ada kebaikan. Apa maksud kebaikan di sini? Ikhlas nak masuk Islam. Kalau dalam hati kamu betul-betul ikhlas nak beriman kepada Allah, maka Allah akan beri kepada kamu yang lebih baik daripada yang diambil daripada kamu. Faham? Katalah dia ambil 120 sukatan emas, maka jangan menyesal, sebab yang kamu akan dapat daripada Allah jauh lebih baik daripada yang kamu bagi. Boleh faham? Jadi ayat ni nak merawat penyakit, satu penyakit. Apa penyakit tu? Cinta ke dunia, satu. Yang kedua, dia tak rasa ya Allah nak bagi itu sebenarnya jauh lebih baik, lebih besar daripada yang dia bagi. Dia tak rasa tu. Sebab tak rasa tu lah dia sayang kepada dunia tu. Betul? Antara sebab kita sayang nak infak, nak sedekah, sebab kita tak rasa ya Allah nak ganti berlipat kali ganda. Kalau kita rasa, kita yakin, mudah tak nak bagi? Mudah. Yang jadi susah nak bagi sebab apa? Kita tak nampak ya Allah nak ganti sebenar, tak boleh dibandingkan. Sebab tu orang macam Abu Bakar, dia bagi semua sekali. Sebab dia, lepas tu Abu Bakar digelarkan As-Siddiq, membenarkan apa yang Allah janjikan. Boleh? Dan mengikut sirah, Al-Abbas ni lepas dia masuk Islam, Allah bagi harta lagi banyak. Kat dunia pun Allah dah ganti, iaitu lebih banyak daripada apa yang dia beri daripada tebusan. Boleh? Cuba buka surah Yunus ayat 57 dan 58. Cuba terjemah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izah, peringatan. Dan peringatan tu daripada siapa? Dia peringatan tu ada yang hebat, ada yang baik, ada yang tak ada nilai. Tapi kalau peringatan tu daripada Rabbikum, pasti terbaik. Sebab apa? Sebab peringatan daripada pencipta. Kalau daripada pencipta, pasti semuanya baik untuk apa yang dicipta. Kita bila buat sesuatu, kita melahirkan anak, contohlah, kita bagi tak yang tak baik pada anak kita? Tak. Kalau kita bagi yang tak baik itu, makna kita bukan bapak lah. Itu kalau sebagai bapa. Walaupun anak tu bukan dia cipta, cuma dia penyebab kepada wujudnya anak. Itu pun dia akan bagi terbaik. Sekolah terbaik, makanan terbaik, kan? Maka kalau Allah sebagai pencipta manusia, pastilah peringatan Allah tu semuanya baik untuk manusia. Yang kedua, syifa. Dan telah datang juga kepada kamu peringatan tu bukan sekadar peringatan, tapi dia akan merawat penyakit. Berapa banyak peringatan, tapi kadang-kadang bukan merawat, kadang-kadang memeningkan kepala, kan? Mengelirukan orang. Tapi peringatan daripada Allah pasti ada unsur syifa. Dan syifa yang paling penting apa dia? Di mana? Lima fis sudur. Penyakit dalam hati. Jadi sebenarnya asas Quran diturunkan untuk merawat penyakit hati. Sebab Nabi kata, kalau dalam hati manusia tu dah baik,
semua yang zahir pun akan jadi baik. Tapi malangnya manusia kadang-kadang dia guna Quran bukan untuk merawat apa dalam hati, merawat fizikal dia, tapi hati tak dirawat. Kemudian yang ketiga, peringatan ini berbentuk petunjuk. Dia bukan sekadar merawat, tapi menunjuk kamu kepada jalan kebenaran. Dan kemuncaknya rahmat. Kemuncaknya, bila kamu ikut peringatan ini, kamu akan rasa kasih sayang Allah. Tapi Allah dah bagi tahu awal-awal lagi. Peringatan ini, syifa ini, hudan dan rahmat ini bukan untuk semua orang. Dia hanya untuk orang yang beriman saja. Apa makna beriman? Beriman asalnya percaya. Percaya makna dalam hati dan dizahirkan dalam kata-kata dan dalam perbuatan. Jadi kalau siapa yang beriman dan beramal dengan peringatan ini, dia akan dapatlah syifa, hudan dan rahmat. Tapi kalau dia setakat baca saja Quran, dia tak akan dapat ni syifa, hudan dan rahmat. Sebab dia hanya untuk orang beriman, iaitu orang yang percaya dan amalkan. Okey. Sebab itulah orang beriman, hidup dia sentiasa apa? Tenang je. Sebab dia ada syifa, ada mau'izah, ada hudan, ada rahmat. Di mana saja mereka berada, apa keadaan, hidupnya tenang. Okey. Kemudian Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katalah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah, wa bi rahmatihi. Apa maksud ni? Macam-macam ulama mentafsirkan. Ada mengatakan fadlillah Al-Quran. Ni, yang ada unsur mau'izah, syifa, hudan dan rahmat. Wa bi rahmatihi, surga. Betul kan? Nak masuk surga dengan rahman Allah. Okey. Katalah wahai Muhammad, dengan Al-Quran ini dan dengan rahmat Allah, fa bizalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, hendaklah. Kita dah belajar bahasa Arab ni. Yafrahu fi'il apa? Mudhari'. Dia asalnya apa? Seorang ke ramai ni? Kalau ramai asalnya mesti apa? Ada apa? Yafrahuna, ada nun. Sekarang ada tak nun? Tak ada. Kemana hilang? Sebab ada lam. Yang menghilangkan nun ialah lam. Dipanggil lam apa ni? Lamu? Lamul amri. Apa makna lamul amri? Perintah. Maka dengan anugerah Allah ini dan rahmatnya, maka hendaklah perintah. Mereka bergembira. Bergembira dengan apa? Ni. Dengan Quran, dengan tawaran Allah, hendaklah bergembira. Dan ia adalah khairun. Ni, yang Allah bagi fadlullah dan rahmatnya adalah khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang manusia biasa kumpul. Harta kan? Betul kan? Sekali kita pergi kerja, pagi balik petang, muda sampai ketua. Kumpul pahala ke kumpul duit? Duit kan? Ada tak orang kumpul pahala pagi sampai petang, muda sampai ketua? Kerja dia kumpul pahala je. Ada? Ada ke tak ada? Kalau ada masa baru dia kumpul pahala kan? Ataupun bila dah pencet. Jadi Allah nak beritahu, yang kamu habiskan masa nak kumpul tu, sebenarnya yang fadlullah, yang Quran, yang syifa ni jauh lebih baik daripada apa yang kamu kumpul. Penyakit ni, penyakit. Sebab itulah Nabi dan para sahabat pagi, petang, siang, malam habiskan masa untuk apa? Untuk fadlillah dan rahmatnya. Betul kan? Yang dunia tu Allah bagi kemudian. Boleh kan? Saya nak tanyalah, dalam hati kita sekarang, yang mana Allah kata apa? Fal yafrahu, hendaklah gembira. Gembira dengan apa ni?
Sekarang cuba tanya hati kita. Sebenarnya yang kita lebih gembira ni, duit yang kita simpan ke Quran yang kita faham? Mana kita lebih gembira? Betul? Kalau katalah kita datang kelas ni sampai kita rugi satu projek 1 juta, kita menyesalkan ataupun kita lagi gembira sebab kita dapat yang lebih baik daripada 1 juta? Siapa aku perak kat sini? Ini penyakit ni. Allah kata yang patut orang beriman gembira pada, bukan yang tu. Dan ni. Betul kan? Tapi sekarang rasanya lah, saya tengok pada riak muka tu macam yang lebih gembira. Betul? Setuju? Sebab tu Allah cela tak orang yang suka mengumpul harta ni? Allah cela tak? Ada dalil? Cuba baca. Tak, ada perkataan jamaah kumpul. Allazi jama'a malan. Surah apa tu? Allazi jama'a malan wa addada. Jamaah kan? Ni mimma yajma'un, ni Allah mencela orang yang jamaah kumpul apa? Mal, harta, dan wa'addada, sentiasa menghitungnya. Pagi dia kira, tengah hari dia kira, malam kira lagi, 3 kali kira, 3 kali silap, kira sekali lagi. Tapi biasa tak kita kira pahala setiap hari? Hari ni dapat berapa pahala solat Jumaat, pahala solat sunat, pahala zikir pagi? Kurang ni. Kita pun besok tambah. Pernah tak macam tu? Kenapa tak jawab? Okey. Ayat ni sebenarnya turun berkenaan dengan apa ni? Wailun likulli humazati. Celakalah orang yang mencela dan mengumpat. Mengutuk ni depan, mengumpat belakang. Allazi jama'a malan. Apa kaitan? Allah mencela orang yang mengumpat dan mengutuk. Tiba-tiba Allah kata orang yang suka mengumpat dan mengutuk ni, antara ciri-ciri dia suka kumpul harta dan suka kira. Apa kaitan? Kita suka tak mengumpat? Tak suka. Tapi suka tak kumpul harta? Tak juga. Mana confirm lah kita memang suka kumpul pahala. Dia salah satu je. Kalau tak kumpul harta, kumpul pahala. Kalau harta tak kumpul, pahala pun tak kumpul, tak tahulah kumpul apa. Okey, saya nak ulang. Allah kata, kalau kamu beriman, wajib kamu gembira dengan apa? Bukan sana. Bila kita dapat satu Quran, kita ada peringatan, kita ada syifa, dan kita ada petunjuk. Petunjuk ni, bila kita ikut, dibawa kita ke mana? Syurga. Sebab tu Allah kata, ya aku nak bagi syurga. Dan syurga tu lebih baik daripada dunia yang kamu kumpul. Kenapa kamu tertipu dengan dunia? Bukan tak boleh kumpul dunia, tapi kumpul dunia untuk dapat yang lebih baik daripada itu. Bukan kumpul dunia untuk dapat dunia. Tak. Kumpul dunia untuk dapat yang lebih baik daripada dunia. Okey. Kemudian Allah bagi tahu pada ni, yang tawanan ni, yang dah masuk Islam tapi menyesal sebab dia bayar tebusan. Jangan menyesal. Sebab yang Allah nak bagi pada kamu lebih baik daripada yang kamu beri. Bahkan kemuncaknya apa? Wa yaghfir lakum. Dan dia mengampunkan. Dia mengampunkan dosa kamu.
Wallahu dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Allah kata kepada tawanan ni, yang kamu bagi itu katalah 10,000 ke, nak tepus diri kamu, jangan menyesal sebab yang Allah nak bagi lebih baik. Apa dia yang antara yang Allah nak bagi pada mereka ni kalau mereka masuk Islam? Keampunan. Mahal tak keampunan? Apa yang mahalnya? Kalau Allah bagi duit kita 10,000 dengan Allah bagi keampunan, yang mana kita suka? Betul? Ada bukti tak? Apa mahal keampunan ni? Apa mahal keampunan? Bila dapat keampunan, dapat rahmat. Bila dapat rahmat, itulah tiket ke surga. Sebab tu ada kisah yang Ka'ab bin Malik. Ingat kan? Apa dosa dia? Dosa kecil ke dosa besar? Sehingga Nabi pulau dia selama 50 hari. Satu musibah yang besar. Sehingga Ka'ab bin Malik kata, dunia yang besar ni aku rasa macam sempit je. Sebab manusia yang paling berakhlak, paling mulia, tak tegur aku, tak jawab salam aku. Maka semua sahabat tak bercakap dengan. Tapi bila turun hari ke-50, turun ayat, Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Mana Allah ampunkan dosa dia. Apa Ka'ab bin Malik buat? Apa dia buat? Dia jumpa Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, dalam hidup aku ada dua hari, dua waktu yang paling menggembirakan hidupku. Pertama, hari pertama aku peluk Islam. Paling-paling gembira. Yang kedua, bila turun ayat Allah terima taubat aku, Allah ampunkan dosaku. Jadi sekarang aku nak bersyukur dengan dua kegembiraan ini. Iaitu aku nak sedekahkan semua hartaku. Nak bagi bukan separuh, semua harta. Kenapa dia nak bagi semua? Kalau Allah dah ampunkan dosa, relax lah kan? Dah dosa tak ada, pakailah harta tu. Kenapa dia nak bagi semua? Bila Allah turun ayat, dan ayat itu dibaca oleh semua orang dalam Quran, mana Allah terima taubat dia, mana apa tu? Dia dijamin masuk syurga. Bila dia dijamin masuk syurga, harta tu ada nilai tak? Tak ada nilai. Buat apa lagi harta dah? Allah dah confirm masuk syurga kan? Jadi masa tu dia rasa harta tak ada nilai bila dijamin masuk syurga. Itu menunjukkan keampunan Allah sebenarnya lebih mahal daripada harta dunia.